Jom aku nak bawa korang ke Kampung Lumanggas yang terletak di Pulau Baik, Semporna. Hari ni kita bersama Yayasan Ikhlas. Kita akan ke mana, Ustaz Bilal? Kita akan pergi ke Lumanggas, buat aktiviti separuh hari sampai tengah hari, makan tengah hari kat sana. Kemudian kita akan pergi ke Pulau Sibangkat untuk belajar sejarah Islam Semporna. Lepas tu kita balik ke JT Umum. Alright. Jadi bila tinggal di hotel dekat dengan JT ni, senanglah kita terus nak naik bot untuk meneruskan misi kita bersama Yayasan Ikhlas. So semua ni adalah sukarelawan. Jom kita bergerak. Sebelum tu kita baca doa dulu. Daripada JT Umum, perjalanan hanya ambil masa dalam lebih kurang 15 minit untuk sampai ke Pulau Baik ni. Aku yakin ramai yang belum pernah dengar tentang Pulau Baik ni kan, yang terletak di Semporna. Kami sampai lebih kurang dalam pukul 10.30 pagi. Lepas tu ni kita dah nampak rumah orang bajau laut macam tu. Tak boleh masuk sebabkan cetek, jadi kita berjalan daripada bot pergi ke Kampung Lumanggas. Kampung ni ada lebih kurang 30 orang keluarga. Korang nak tahu apa jadi? Korang komen, share bro!